Jom baca. Bantu-membantu di dapur. Jam pada dinding dapur yang berbentuk segi empat sama menunjukkan pukul 10 pagi. Encik Haris dan isterinya baru pulang dari membeli barang di pasaraya. Marisa ke dapur, lalu melihat ibunya sedang membersihkan barang basah seperti ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Abang pula membantu ayah membawa masuk barang-barang kering seperti beras, kicap, tepung, gula dan susu, lalu meletakkannya di atas meja yang berbentuk segi empat tepat. Marisa membantu ibunya membersihkan barang basah yang dibeli. Selepas itu, barang basah tersebut disimpan ke dalam peti sejuk. Abang pula meletakkan barang-barang kering ke dalam kabinet. Puan Hanisah menyediakan makanan tengah hari. Marisa membantu ibunya memotong sayur kangkung untuk digoreng. Ayah pula membakar ikan menggunakan arang. Abang meletakkan pinggan dan cawan di atas meja. Setelah habis makan, ayah membuang sisa makanan ke dalam tong sampah yang berbentuk silinder. Marisa bersama-sama ibunya membasuh pinggan mangkuk menggunakan sabun pencuci. Setelah itu, pinggan mangkuk tersebut dibilas sehingga bersih. Abang menyusun pinggan mangkuk yang telah dicuci di atas rak untuk dikeringkan.